Wana Farhaimeti wal Mubarais, pelajar tahun pertama JMP Kala Auf. Nak mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf saya batin kepada semua yang mengenali diri ini, terutama family dekat Malaysia, kawan-kawan dekat Malaysia dan dekat France, terutama FPA, guru-guru serta semua sahabat-handai yang merata-rata dunia. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Semoga hari kemenangan kita lebih bermakna tahun. Saya belajar tahun kedua IUP Kala Auf dalam bidang civil engineering. Di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada mama, ayah dan abang saya yang berada di Chilai, kepada kakak saya dan keluarganya yang berada di Beijing, China. Juga kepada keluarga saya kat mana yang kepada pelajar-pelajar yang berada di France, kepada saya iaitu JP. Ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Saya Raja Nur Anis binti Raja Jamam ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga di Kota Baru, Kelantan, kakak di Australia, saudara mara di seluruh Malaysia, sahabat handai di Malaysia, kawan-kawan di France, terutamanya FPX, cikgu-cikgu di Sekolah Kebahasaan Fasihah dan Sekolah Menengah Sains Pasir Putih, pensyarah-pensyarah di UiTM Shah Alam, dan kepada siapa yang mengenali saya. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada pihak JPA kerana sudi menaja saya. Assalamualaikum. Bonjour, selamat pagi. Nama saya Abdullah Masim yang kembali, pelajar student Universiti IUT Kala Auf yang membuat JMP 2 tahun, second year sekarang ni. Tujuan adalah untuk mengucapkan selamat puasa dan selamat Hari Raya kepada semua pelajar-pelajar di France, terutamanya batch saya FP7, dan juga kepada sahabat handai dan keluarga yang mana tahu tiba-tiba boleh ternampak video ni. Selamat Hari Raya mak, bapak. Hai. Okay, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Radin. Saya student dari Germany. Semasa ini saya nak mengucapkan selamat puasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga saya yang berada di Malaysia, kepada kawan yang berada di Germany, France ataupun di mana-mana saja, dan juga kepada siapa saja yang mengenali saya. Minta halal makan minum dan maaf zahir batin. Selamat Hari Raya.